Bila ada kematian dikatakan dalam masa 40 hari roh akan balik. Ada orang kata lampu rumah hendaklah dibuka. Dia kata roh tu si mati balik. Lepas tidur tak boleh usik. Apa komen ustaz? Komen kita orang ni nyok komen. Tak pakai kawan. Ni ambil duana pula lah roh balik di rumah. Dengar molek, tidak ada sebarang ayat Quran kata orang mati balik semula di rumah. Tak ada hadis sahih atau hasan yang kata balik semula di rumah. Faham tak? Tapi tidak mustahil. Bila tidak mustahil apa? Allah Maha berkuasa. Kalau Allah nak buat mari tengok di rumah boleh tak? Tak ada masalah. Cuma oleh kerana Nabi tak kata, kita tak payah pegang lah. Faham tak? Tak payah pegang benda-benda gitu. Kerana ni alam ghaib. Alam ghaib kena nas. Nak kena nari hadis sahih. Atau hadis hasan. Mustahil? Tak mustahil. Nak hari dia balik tak ada masalah. Kita mana tahu kuasa Allah. Tapi tak payah pegang gitulah. Pasal ramai orang bila tadi bekas gerai wak buh mak 7 malam atik, 7 malam ada gerai tengah tu. Apa orang nak makan pun sakok. Berapa dah lihat tak lihat. Mak balik malam kangkang. Faham tak? Nampak? Dah ada balik. Nampak tak? Kalau ada balik, kita pun tak tahu. Allah Maha mengetahui. Tapi cerita karut jangan percaya. Cuma tak mustahil bagi Allah. Bila habis dah, gerai sipang, tak ada masalah. Ni siapa mana buka lampu belaka. Nampak? Dah kalau balik, dia takut dia gelap pun hatu dah. Nampak? Bukan nak cerah. Hatu mana buka api. Muncul je orang kalau dulu kata suruh buka api. Kalau dia kata suruh tembak bunga api, dah lelah kita. Cari ngecung wala. Bodoh tak mau. Hak ubuh lasih baru. Kalau belah ni mula patah ni malas sebut nama kampung. Lasih baru. Hari ke-40. Tukar lasih. Mak balik. Anak-anak kerja balik lah ke rumah tunggu. Bang, buat asyik kunyi. Makan. Mak dia ada dia makan ke dia. Atu kat 5 balik.